Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa khabar malam ni? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi anda juga boleh berinteraksi dengan yang berbagai Ustaz. Talian kami seperti biasa 0322828578 ataupun melalui Facebook kami, tulis saja Salam Baitullah. Jadi sebagai mukadimah Ustaz, mungkin perkara yang pertama tadi kita sebelum kita tadi rancangan tadi kita nampak macam mana orang tawaf di Kaabah, di Baitullah sambil bertalbiyah. Mungkin sebagai mukadimah apakah pengertian talbiyah itu sendiri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, perkataan talbiyah yang selalu kita ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah bacaan yang selalu kita ucapkan ketika kita di dalam ihram. Ya, bila kita berihram saja, berniat ihram saja, perkataan yang disuruh sebut inilah perkataannya Ustaz, labbaik Allahumma labbaik. Jadi bila sebut tentang talbiyah ini, dia berkaitan dengan rapat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pembinaan Makkah atau pembinaan Kaabah itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Makkah. Ya, rumah ibadat yang pertama sekali yang dibinanya ialah di Makkah itu. Jadi bila siap saja Nabi Ibrahim membinakan asasnya, tapaknya bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita kena ingat bahawa tapak Kaabah ataupun rumah Baitullah itu sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi dah. Daripada zaman itu sampailah kemuncaknya kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam membinakan satu rumah yang pertama sekali. Ya, pertama sekali wa iz ja'alnal baita masabatan linnas. Yang pertama sekali sebagai tempat satu ibadat, maka apabila siap saja pembinaannya, maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia. Maka kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyeru di tempat yang tinggi dengan perkataan labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, memanggil orang untuk mengunjungi, untuk beribadat di rumah Baitullahil Haram itu. Dan kemuncak daripada itu sampailah sekarang dan sampai pada hari kiamat. Perkataan labbaik Allahumma labbaik itu ialah mainan di bibir manusia, basahan lidahnya dengan kata-kata labbaik Allahumma labbaik ini. Cuma yang kita lihat ini, selain daripada perkataan talbiyah itu, dia memberi makna bahawa satu bentuk pemahaman kepada kita, Allah Ta'ala mengajak kita, Allah Ta'ala mengajak kita, Allah Ta'ala menyeru kita, lambaian, memanggil, lambai-lambai kita untuk kita mengerjakan ibadah haji, mengunjungi Baitullahil Haram. Seolah-olah kita ni mesti ada satu perasaan, ada satu sifat dalam diri kita untuk juga mengunjungi rumah Allah, untuk kita melaksanakan ibadat haji dan sebagainya. Itulah yang kita nak daripada maksud talbiyah itu sebagai satu bentuk seruan. Kalau kita di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu seruan untuk mengerjakan solat berjemaah. Tetapi bila sebut labbaik Allahumma labbaik, itulah seruan untuk mengerjakan haji Ustaz, insya-Allah. Dan dalam satu hadis disebut Ustaz bagaimana apabila seseorang itu bertalbiyah sebut labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat menjawab labbaik wa sa'daik. Maknanya panggilan kamu diterima dan kamu mendapat kebahagiaan. Tapi ada orang yang menyebut labbaik Allahumma labbaik, tapi malaikat menjawab la labbaik wala sa'daik. Panggilan kamu tidak disahut dan pada masa yang sama juga kamu tidak mendapat kebahagiaan. Mengapa wujud orang yang berbeza, jawapan yang berbeza Ustaz? Ya, saya pernah jumpa Ustaz ketika kita buat umrah pada masa itu. Satu jemaah yang main-main dengan kalimah labbaik Allahumma labbaik. Bukan saya cerita ni untuk menakutkan tuan-tuan di rumah untuk mengerjakan haji atau umrah atau mengunjungi Baitullahil Haram. Kita kadang-kadang bila dengar cerita macam ni, tak nak lagu pergi kan. Saya bukan cerita nak menakutkan begini. Tapi saya nak menunjukkan kepada tuan-tuan betapa mulianya kalimah ini. Sebab kalimah ini ada aturannya. Kalau kita di Baitullahil Haram, di bumi ini, di langit sana, Baitul Ma'mur. Kalau kita di bumi ini bertawaf, tak pernah berhenti bertawaf kepada Baitullah itu, di langit itu malaikat juga tidak berhenti bertawaf di Baitul Ma'mur. Perkataannya saling sahut bersahutan. Sebab itu bila saya jumpa dengan satu jemaah yang mereka sesat Ustaz. Naik bas, driver bas tak boleh nak pergi ke tempat, nak pergi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan umrah itu. Di antara sebabnya ialah ada satu jemaah yang sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kalakala baik, kalakala jahat. Kalakala baik, kalakala jahat. Jadi jemaah yang lain walaupun mereka tak cakap tapi mereka bagi respon, mereka ketawa. Allah Taala bala cash.
Jadi itu satu benda yang kita kena ingat. Perkataan labbaik Allah ini bukan perkataan main-main. Malaikat mendoakan kepada kita. Tetapi kenapa ada malaikat yang tidak mendoakan kepada kita? Di sinilah letaknya titik pertemuan kita, niat kita. Adakah kerana Allah ataupun kerana sebab-sebab yang lain, Ustaz? Baik, terima kasih yang berbahagia, Ustaz. Dan kita nak war-warkan juga kuis kita, syarat-syarat penyertaan dan juga hadiah yang ditawarkan. Ikuti perkembangannya, anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Flower menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Daftarkan penyertaan anda melalui SMS dengan menaip salam, jarak, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, nama, jarak, alamat dan hantarkan ke 33310. Tetapkan janji temu anda bersama Salam Baitullah 2013. Jawab soalan yang akan dipaparkan setiap hari mulai 30 September 2013, 9 malam. Pelbagai hadiah lumayan tajaan Rakyat Travel Sendirian Berhad bagi pemenang harian dan terkumpul menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Slogan kreatif Jacker dan menangi hadiah-hadiah bernilai RM200,000. Alhamdulillah, terus kita bersama dalam rancangan Salam Baitullah. Mudah-mudahan seperti yang saya sebutkan berkali-kali supaya insya-Allah sepanjang kita bersiaran kita sentiasa mendapat rahmat, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda boleh berinteraksi dengan tetamu kita Ustaz Kazim alias Al-Hafiz. Dan seperti biasa rancangan kita ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga terima kasih kepada Rakyat Travel. Dan anda boleh berinteraksi dengan kami. Talian kami ialah 03-2282-8578, 03-2282-8578 ataupun melalui Facebook kami Salam Baitullah. Jadi Ustaz, kita nak baca satu kiriman daripada sahabat kita, teman kita, iaitu Syahrul Azalan Muhammad Zamri. Assalamualaikum buat moderator dan juga Ustaz Kazim. Mohon pencerahan dari segi talbiyah. Mohon pencerahan dari segi hukum bertalbiyah semasa tawaf. Adakah ia dibolehkan? Baik. Silakan Ustaz. Bila kita sebut tentang talbiyah, satu perkataan yang kita sebut ialah ketika kita di dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan kita niat, selepas kita menunaikan sunat dan kita pun berniat untuk mengerjakan haji ataupun kita mengerjakan umrah, maka kalimah-kalimah talbiyah ini adalah kalimah-kalimah yang sunat disebut, yang sangat-sangat digalakkan kepada kita untuk menyebut. Tetapi apabila kita mengerjakan tawaf, apabila kita mengerjakan tawaf daripada penginapan kita, daripada maktab kita, mungkin kita bertalbiyah. Elakkan daripada bercakap benda yang lawa, bercakap benda yang sia-sia pada masa itu. Kita talbiyah je, dalam bas kita bertalbiyah, turun daripada maktab, turun pada hotel pun kita bertalbiyah. Sampailah kita masuk dalam masjid, maka pada masa itu kita dah nak tawaf. Maka pada masa itu kita lihat orang sudah lagi tidak bertalbiyah lagi, kebanyakannya sudah pun berdoa. Pusingan yang pertama doa ini, pusingan yang pertama doa ini, dan ada doa-doa yang sangat disunatkan untuk kita membaca ketika kita bertawaf, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka pada masa itu kita pun mengerjakan tawaf, maka kita membaca doa-doa yang di aula yang dibaca pada masa itu. Ustaz, yang menjadi kebimbangan juga ialah bila
orang itu bertalbiyah, menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Cuma kadang-kadang mungkin dari sudut kefahaman bahawa dalam tu asas tauhid, asas akidah, mungkin Ustaz boleh penjelaskan. Bila kita sebut tentang la syarika lak, tidak ada syirik kepada Tuhan. Ya labbaik Allahumma labbaik. Kita datang kepada rumah ini untuk sebagai satu bentuk panggilan. Kita diterima sebagai tetamu Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Bila kita sebut bahawa kita datang ini dalam keadaan tidak syirik kepada Allah. Sebab tu semalam kita dah membicarakan tentang berapa banyak orang yang menjadi tetamu Allah, yang dipilih daripada jutaan bilion manusia yang mengerjakan haji, tiba-tiba masih lagi mencari mana tiang jin. Mana tiang jin? Mana nak bawa balik jin? Ada pernah yang jumpa saya, Ustaz, saya nak bawa balik toyol. Sedangkan kita datang di situ la syarika lak, tidak ada lagi untuk bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita datang dalam keadaan masih lagi percaya kepada tangkal, nak bawa balik ke lambu Kaabah, nak bawa balik benang Kaabah, sampai penyapu Kaabah pun dikejarnya. Orang yang sapu sampah tu, sahabat kita daripada Bangladesh yang duk sapu sampah tu, dikejarnya Bangla tu. Sebab apa? Nak ambil penyapu tu. Dibayarnya $1, konon-kononnya dapat pelaris. Ini benda-benda yang syirik kepada Allah yang kita kena buang kepada itu. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Segala nikmat, segala keamanan, segala bentuk kepujian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Kazim. InsyaAllah saudara, kita akan berinteraksi, kita akan berhubung dengan saudara Fadli kita di Kota Mekah. Saya serahkan kepada Fadli. Silakan Fadli. Terima kasih Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada anda penonton setia TV1 kerana memilih rancangan Salam Baitullah sebagai rancangan pilihan anda pada malam ini. Dan sekarang saya berada di Maktab 94 Hotel Olayan di Tanah Suci ini, yang mana di sini menempatkan seramai 2,767 jemaah haji daripada 9 KT kesemuanya. Dan istimewanya di Maktab 94 ini, ramai di antara jemaah haji kita merupakan jemaah daripada Malaysia Timur, iaitu Sabah dan Sarawak. Jadi untuk bercakap tentang keadaan semasa jemaah haji di sini, bersama saya ketika ini adalah pengurus Maktab 94, iaitu Datuk Haji Mohyen bin Mohsen. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jadi Datuk, boleh ceritakan sedikitlah perkembangan jemaah haji kita di Maktab 94 ini. Alhamdulillah, setakat ini jumlah jemaah haji yang berada di Maktab 94 ini seramai 2,767, di mana sebagaimana yang saudara sebutkan tadi, semua jemaah haji daripada Sabah dan juga Sarawak ditempatkan di maktab ini. Daripada Sabah sejumlah 544 jemaah haji dan daripada Sarawak 558 jemaah haji. Mereka ini walaupun bersama-sama dengan jemaah haji daripada Semenanjung, tetapi mereka ini dapat menjalinkan ukhuwah yang amat baik di antara mereka, di mana mereka ini sentiasa bekerjasama, dapat berkomunikasi bersama mereka dengan baik, dan juga dapat menjalinkan hubungan dan beramah mesra dalam menjalani kehidupan seharian. Datuk, daripada segi bimbingan untuk kefahaman mereka menjelang hari wukuf nanti macam mana tu? Dari segi perkhidmatan bimbingan haji dan juga perkhidmatan kebajikan dan juga perubatan, alhamdulillah di maktab ini kebanyakan petugas-petugas yang bertugas di maktab ini juga berasal daripada Sabah dan juga di Sarawak, dan keadaan ini banyak membantu dari segi komunikasi, di mana proses bimbingan seperti ceramah-ceramah yang dijalankan, yang disampaikan oleh guru agama ataupun pembimbing ibadat haji daripada Sabah dan Sarawak dapat memudahkan komunikasi di antara pembimbing dan juga jemaah haji. Di samping petugas-petugas kebajikan dan juga petugas perubatan, dengan mereka ini dapat komunikasi sesama mereka dengan komunikasi yang biasa di antara mereka. Keadaan ini mewujudkan satu keadaan yang lebih mesra dan juga ikatan yang amat baik di antara jemaah haji dan juga pihak tabung haji. Okay, terima kasih Datuk. Jadi Wan Abdul Rahman Hayat telah pun bersedia dengan laporan kita pada malam ini bersama jemaah. Silakan. Ya, terima kasih Fadli. Saya sekarang ini berada di lobi Hotel Al Olayan, di mana penginapan bagi maktab 94 dan 95. Jadi bersama saya sekarang ini ialah jemaah dari negeri Sabah, negeri di bawah Bayu.
Jadi mereka memang nampak riang gembira berada di Tanah Suci ini dan menampakkan keikhlasan dan kesyukuran mereka apabila dapat menunaikan fardu haji. Jadi bersama saya di sebelah kiri saya ini, siapa nama Abang? Jupri Dumabela. Dari mana, Bang? Berasal dari daerah Tawau, Sabah. Dari macam mana kesihatan Abang? Setakat ni Alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan syukur Alhamdulillah bahwa setakat ini saya boleh dikatakan belum pernah lagi mangkir ataupun tidak hadir untuk berjemaah di masjid haram ni lah. Ya, jadi syukur kepada Ilahi, mudah-mudahan kesihatan ni dapat dijaga sehinggalah ke hari ukuf pada 13 hari bulan Oktober nanti dan sehinggalah selesai untuk menunaikan ibadat haji. Itu siap daripada kami lah. Dan terima kasih banyak kepada pihak pengurusan tabung haji yang begitu bertindak cemerlang terhadap semua jemaah haji, terutama sekali di Maktab 94 dan 95 ni. Terima kasih. Okey, itu luahan perasaan salah seorang, dan kita bersama dengan muslimat ni, siapa nama? Saya Puan Maimunah dari Kota Kinabalu. Bagaimana bila dah sampai kat sini, Kak? Apabila kita telah sampai di sini, perasaan tu amatlah gembira sebab pertama sekali soal ibadah kita terjaga, makan minum kita pun semua bagus. Tabung haji memang begitu baik dan prihatin untuk jemaah-jemaah kita semua. Kami pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kaki tangan tabung haji yang begitu prihatinlah menjaga kebajikan jemaah haji Malaysia, terutama sekali dari Sabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah luahan perasaan para jemaah kita dari Sabah. Jadi itu saja dari saya, Fadli. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Wara dan terima kasih kepada Fadli yang bersama dengan kita sebentar tadi, dan kita dah ada pemanggil Ustaz ni. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita ambil pemanggil kita terlebih dahulu, namanya Haji Rahim. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. 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 Ustaz Muhammad Syukri dan Ustaz Kazim Ilyas. Ya, ya. Wajah Ustaz berdua memang berseri-seri lah. Silakan. Okey, sini saya nak tunjukkan saya ada pertanyaan kepada yang berbagi Ustaz Kazim lah. Ya. Saya telah menunaikan fardu haji pada tahun lepas. Tetapi masalahnya sekarang bila saya kembali ke sini, ya, teruskan. Dia punya masalah bertimpa-timpa. Ya, bertimpa-timpa, kadang-kadang menguji keimanan saya. Jadi saya nak minta pandangan yang berbagai Ustaz, bagaimana saya nak mengatasi masalah ni dan saya nak cuba mendapatkan haji yang mabrur yang saya pergi yang lepas. Ya. Baik, terima kasih Tuan Haji Rahim. Kita dengar penjelasan daripada Ustaz. Jelas soalan Ustaz Ya. Silakan. Jelas. Bila kita sebut tentang masalah, ya, Tuan Haji Rahim ada masalah. Selepas balik daripada haji, masalah banyak datang. Saya pun buat haji juga. Selepas balik haji pun masalah sampai sekarang. Ya, barunya keluar hospital juga pun. Sakit saja pun. Jadi, bukankah Allah Ta'ala sebut, inna zalika min azmil umur. Masalah, cubaan, ujian itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai asam garam hidup. Jadi, bukan maknanya lepas balik daripada haji langsung tak ada masalah. Tidak. Masalah akan tetap datang selagi mana kita hidup. Selagi mana kita hidup, selagi itulah Allah Ta'ala uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu ini telah beriman kepada Allah? Kamu ini telah jadi orang yang baik. Sedangkan belum lagi akan datang ujian. Jadi mungkin Tuan Haji telah lulus ujian ketika di Tanah Suci. Tetapi ujian tetap datang bila sampai ke tanah air pula. Jadi Tuan Haji kena kuatkan semangat. Ingat bahawa setiap ujian ini menaikkan darjat Tuan Haji. Setiap masalah ini sebenarnya mengampunkan dosa-dosa Tuan Haji. Dan memberikan pahala apabila Tuan Haji sabar dan redha dan berani menghadapi ujian ini. Selagi mana kita tak kacau orang, selagi mana kita tak buat maksiat, selagi mana kita tak buat dosa, anggaplah ujian-ujian itu adalah tanda Allah kasih pada Tuan Haji. Wallahu a'lam. Baik, itu juga sebagai satu kesedaran pada kita. Kadang-kadang kita ingat bila kita dah pergi haji Ustaz, balik kira tenang, clear, tak ada masalah. Rupanya ujian-ujian itu sebenarnya itulah nak membuktikan kemabruran haji kita. Itulah sebenarnya. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Adakah kamu menyangka bahawa kamu ni dah jadi ahli syurga sedangkan belum datang lagi ujian kepada kamu seperti ujian orang-orang terdahulu
dahulu daripada kesakitan, kelaparan dan kesempitan. Sebenarnya selepas buat haji datang ujian, bila menang dengan ujian, itulah mabrur sebenarnya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan ke bingkisan seterusnya, terus bersama kami. Saya berasa terharu lah sebab dapat tahun ini dapat menunaikan fardu haji. Oleh kerana saya selama ini duduk menunggu begitu lama sekali. Jadi sebagai pihak saya berbanyak terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah hantar saya untuk menunaikan fardu haji tahun ini. So semua layanan yang peraturan program yang dibuat oleh Tabung ni memang saya tengok up to date lah. Memang saya jumpa siapa pun orang Arab ni dia kata Malaysia bagus, memang bagus sebab tengok cara kita buat sistematik turun, kita main pakai, kita main rumah, lepas tu makan, minum, lepas tu tabung klinik kesihatan kita, lepas tu tempat nak ambil duit. Semuanya teratur elok. Saya tengok memang kira it's the best lah. Saya memohon doa daripada sahabat-sahabat, daripada kawan-kawan keluarga saya, terutama yang mengenai saya, yang keluarga saya yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, mendoakan saya di sini dan jemaah haji yang lain supaya selamat dan sejahtera untuk membuat haji, dan semoga kami semua doakan kami mendapat haji yang mabrur. Orang yang memelihara anak yatim dalam kalangan umat muslimin, memberinya makan dan minum, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam syurga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak boleh diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Kesimpulan daripada hadis ini, kebajikan anak-anak yatim hendaklah dijaga dan mereka perlu dibela. Hari ini dalam segmen Jemaah Nusantara, kita masih meninjau jemaah haji di Medan, Indonesia, kesinambungan daripada kisah semalam. Pasangan suami isteri Januari Paneh dan Fatmawati Lubis bukan sahaja mengadakan kenduri doa selamat seperti kebanyakan jemaah Indonesia yang lain, malah turut meminta anak-anak yatim dari kampung Johor Medan mendoakan mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci. ولجامع أهل القبور المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Menunaikan haji pada usia muda, sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh pasangan ini sebelum ini. Tambahan lagi dengan pengurangan kota sebanyak 20% oleh kerajaan Arab Saudi. Apapun jika sudah tertulis seseorang itu dijemput menjadi tetamu Allah, maka mereka pasti akan berangkat ke Tanah Suci. Kebetulan kami mendaftarnya haji bulan Juli tahun 2009. Jadi setelah kami hitung-hitung, kita menunggu hampir 4 tahun. Kalau kita mendaftar tahun ini, ya kemungkinan 2020 baru kita dipanggil. Antrinya untuk di Indonesia sudah mencapai hampir 2 juta. Sedangkan kuota Indonesia paling sekitar 200.000 setiap tahun. Apalagi sekarang ini kan ada pengurangan kuota lagi kan. Jadi yang berangkat untuk Indonesia sekitar 180.000-an lah. Sama seperti jemaah di Malaysia, pasangan ini menghadiri kursus haji ataupun dipanggil manasik haji di Indonesia selama 8 bulan. Pasangan ini amat beruntung kerana di kampungnya hanya mereka berdua sahaja yang terpilih menunaikan haji pada tahun ini. Kerana itu mereka diraikan oleh penduduk kampung di mana jiran tetangga dan sahabat handai bergila-gila mengadakan kenduri doa selamat untuk pasangan ini. Tidak kurang daripada 5 kenduri yang dibuat oleh penduduk kampung dalam tempoh sebulan. Kita kan ada, kayak saya ada pengajian, ada majlis di RT saya. Jadi lingkungan saya ini ada 30 sekian orang pengajian. Nanti mereka yang undang saya ke sana gitu. Jadi setiap pengajian, terus dulu saya ada juga pengajian saya yang dari kampung gitu, satu kampung ada pengajian di Medan. Yang saya bilang tadi kampung saya di Parangsidimpuan. Kedua itu undang, ngasih tepung tawar juga bikin acara seperti ini. Kita diundang ke sana, dikasih kain sholat.
Biarpun sedih terpaksa meninggalkan anak-anaknya yang berusia antara 4 hingga 13 tahun, namun demi menunaikan rukun Islam kelima, mereka berharap jiwa mereka sentiasa tenang di sana serta dikurniakan haji yang mabrur. 3 lagi negara akan kami jelajah dalam Jemaah Nusantara. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk menonton Salam Baitullah musim keempat. Tahukah anda apa itu insurance deposit? Ia merupakan sistem pelindungan konsumer yang disediakan oleh PIDM untuk melindungi simpanan anda di bank sehingga RM250,000. Andainya bank mengalami kegagalan, PIDM akan membayar balik simpanan anda dengan segera. Ianya automatik. Ketahui lebih lanjut, dapatkan risalah PIDM dari bank anda. PIDM melindungi simpanan dan insurans anda di Malaysia. Pembiayaan perumahan Aiman Zili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Aiman Zili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1388-12265. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita bersama dalam rancangan Salam Baitullah, dan terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja program kita pada malam ini dan juga malam-malam yang berikutnya. Ustaz Kazim, kita dah ada peminat kita ni, Amir Bakri ingin bertanya sesuatu melalui Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan kru SB. SB, Salam Baitullah. Menurut pengalaman, saya dapati ramai jemaah kita yang malas atau malu-malu mengeluarkan suara untuk bertalbiyah semasa dalam perjalanan mengerjakan haji. Lebih-lebih lagi dari Madinah ke Mekah. Sepatutnya kita mengambil teladan Nabi dan sahabat-sahabat yang bertalbiyah di sepanjang perjalanan haji sehingga suara mereka membelah angkasa yang pastinya membangkitkan semangat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bila kita tengok soalan pada Amir Bakri dan di bawahnya tu mungkin Ashikin bin Abdullah lebih kurang tentang talbiyah untuk suara wanita. Suara wanita Ini pun kita boleh jawab sekali saya rasa di sini. Memang dianjurkan kepada kita bila kita sudah berniat ihram dan sebagainya, perkataan lain yang tidak perlu disebut, yang perlu disebut ialah, yang banyak disebut ialah talbiyah saja. Betul. Ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi memang betul kata Cik Amir tadi ni, memang banyak orang bila daripada Madinah ke Mekah dah niat ihram tu kadang-kadang diam, kadang tidur saja. Kita tak salah, tidur lah, mungkin dia penat. Tetapi kalau dah bangun menyembang, berbual, saya katakan semalam, di Malaysia di kedai kopi berbual, di rumah berbual, di beranda masjid berbual. Sekarang kita berada di tempat yang penuh dengan mustajab berdoa. Kalau kita berdoa, yang mengaminkan kita ialah para malaikat. Talbiyah ini satu bentuk perkataan yang sangat mulia. Daripada warisan Nabi Allah Ibrahim sampailah kepada zaman kita ini, perkataan talbiyah. Sebab itulah tuan-tuan, jangan malu-malu nak sebut. Ya, kadang-kadang sebab tu kita kena ada ketua. Ya, setengahnya malu nak sebut sebab tidak ada ketua. Sebab tu ambil ketua, ambil dalam bahasa labbaik Allahumma labbaik. Yang lain sambut semua. Kadang-kadang kita boleh bentukkan dengan bentuk lagu yang lain. Kadang-kadang lagu yang serupa saja. Labbaik Allahumma labbaik. Cuba ubah lagu yang lain. Bentuk-bentuk yang lebih mungkin yang menyeronokkanlah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kita bentuk yang boleh menarik perhatian orang. Dan untuk orang wanita, di sini ada orang tanya tadi, Syikin tanya tadi, macam mana dengan batasan suara? Tak payahlah makcik-makcik menjerit sama. Betul. Kalau komen orang lelaki malas talbiyah, biar opah je talbiyah, kata dia. Sabar banyak-banyak opah. Kena jaga batasan auratnya. Talbiyahlah pelan-pelan. Biar suami sebelah, suami depan tu ketuk pula sikit. Awak tu diam buat apa? Talbiyah lah. Jadi suruh bertalbiyah itu. Daripada bas, naik bas, sampailah ke hotel, sampai masuk dalam Masjidil Haram,
perkataan talbiyah lah perkataan yang didengari oleh para malaikat dan diaminkan oleh para malaikat kepada kita. Dan dalam lafaz talbiyah juga kita dapati perkataan innal hamda wan ni'mah, maknanya soal kepujian, soal nikmat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lakawal mulk, milik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz boleh penjelaskan. Baik, bila kita sebut tentang innal hamda, sesungguhnya segala pujian ini adalah balik kepada Allah. Dan kita pun sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bersyukur. Bukan semua orang yang boleh pergi haji, bukan boleh pijak ke tanah suci ni. Ya, saya ni dah mungkin peringkat dah mungkin berumur dah, saya ni mungkin sakit sana sakit sini. Banyak kerja yang dah tak boleh buat, Ustaz. Banyak benda yang dah tak boleh buat. Berbeza zaman kita muda, zaman tengah sihat. Sebab itulah kalimah talbiyah ni saya sukalah cakap pada adik-adik, pada anak-anak muda ni. Waktu tengah sihat, waktu badan tengah bertenaga ni, macam-macam boleh buat. Nak tawaf boleh, nak sa'i boleh, tak perlu ditolak, tak ada sakit, sihat belaka. Cubalah carilah nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia ni, simpan dah sekarang ni untuk kita mengerjakan haji dalam keadaan masih muda. Innal hamda wan ni'mata, nikmat sihat. Bila sakit baru kita tahu betapa pentingnya sihat. Ya, sekarang ni bila dah gigi pun tak kuat, nak baca Quran pun tak sedap dah sekarang. Lutut dah sakit, nak melangkah untuk tawaf dengan ramainya orang pun dah tak kuat dah. Sekarang Allah bagi nikmat. Sekarang Allah bagi kepada kita betapa nikmat yang besar. Saya menyeru kepada anak-anak muda, adik-adik semua, jom kita simpan wang. Simpan wang, minta pada Allah, ya Allah, jemputlah aku sebagai tetamumu, ya Allah. Jemputlah aku sebagai tetamumu, ya Allah. Labbaik Allah, labbaik Allah. Itu kehendak sebenarnya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz yang memberi gambaran yang sangat jelas kepada kita kepentingan, makna daripada talbiyah itu. Satu kalimah yang cukup cantik, labbaik Allahumma labbaik. Jika sesuatu itu datangnya daripada hati kita. Dan untuk seterusnya kita saksikan pakej eksplorasi haji. Sama-sama kita saksikan. Keinginan jemaah haji yang mengunjungi dan beriktikaf di Masjid Nabawi sudah pasti tertumpu pada ziarah makam Rasulullah dan bersolat sunat di kawasan Raudah. Ziarah makam Rasulullah SAW adalah sunnah yang dituntut, dan ini jelas melalui hadis Al-Hafiz Abdul Dhiya Al-Maqdisi dalam Fadail Al-Amal halaman 108. Beliau meriwayatkan beberapa hadis sebagai dalil penguat hal ini. Antaranya, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati, yang bermaksud barang siapa pergi haji kemudian ziarah ke makamku setelah aku wafat, maka seakan-akan ia telah mengunjungiku sewaktu aku masih hidup. Bila kita nak pergi ke Raudah ke apakah, kita jangan rasa kita tak dapat. Serah kepada Allah, doa kepada Allah, bacakan doa Allah Yassir wa la tu'assir, Rabbi Yassir wa la tu'assir tu banyak-banyak, kemudian kita jalan aja. Biar Allah adakan tempat aku untuk kita sembahyang. Itu saja. Biar ada kemudahan bagi kita untuk kita sembahyang, dan juga biar ada ruang untuk kita menziarahi Rasulullah. Masa di makam tadi pun rasa sedih. Rasa sedih kita menengok Rasulullah. Siap kita nak berziarah di dalam. Kita hanya memberi salam saja sama dia. Tapi kita tidak berziarah. Itu saja. Kita punya ziarah hanya salam saja sampai kepada Rasulullah. Itu. Jadi kita rasa terkenang tentang perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabat bagi untuk mengembangkan Islam, bagaimana susah payah baginda dapat bersama para sahabat untuk mencapai, untuk menyebarkan nur Islam kepada umat, kepada setiap manusia di muka bumi. Pada musim haji ketika ini memang ramai jemaah menziarahi makam Rasulullah serta sahabat baginda. Jadi, untuk mengelakkan kesesakan dan memberi peluang kepada jemaah lain, ada baiknya ziarah ke makam Rasulullah dilakukan dengan berhemah dan tidak melibatkan perkara-perkara khurafat. Mungkin ramai yang keliru dan tidak faham dengan kedudukan makam Rasulullah, makam Saidina Abu Bakar serta makam Saidina Umar Al-Khattab. Masuk dari pintu Babus Salam, sebelum keluar di pintu Baqi', jemaah akan menghampiri kawasan makam Rasulullah serta para sahabat. Pastinya 3 pintu berwarna hijau akan dilihat. Dan kedudukan makam ini betul-betul di bawah kubah masjid yang berwarna hijau.
Sebenarnya kedudukan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar Al-Khattab adalah seperti solat berjemaah, yang mana Rasulullah menjadi imam kepada Abu Bakar dan Umar. Makam Rasulullah ini sebenarnya dulu adalah kamar tidur baginda. Di belakang saya ini adalah Babu Salam, yang mana pintu utama untuk ke Raudhah dan juga makam Rasulullah. Dan para jemaah tidak putus-putus untuk menziarahi kedua-dua tempat bersejarah ini. Di dalam Masjid Nabawi adanya Raudhah. Raudhah adalah sebuah tempat yang berkedudukan antara rumah Nabi, kamar Aisyah dan mimbar masjid. Dinamakan Raudhah kerana disebut dalam hadis sahih. Abdullah bin Zaid Al-Ansari meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda, "Tempat di antara mimbar dan rumahku adalah salah satu Raudhah, yakni taman di syurga." Hadis riwayat Muslim. Luas Raudhah kira-kira 230 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 15 meter. Solat sunat di Raudhah lebih utama dibandingkan solat yang didirikan di tempat lain, kecuali solat fardu, kerana solat fardu lebih utama pada saf pertama. Pada Raudhah terdapat simbol Masjid Nabawi, antaranya kamar Nabi, mihrab Nabi. Selain itu terdapat mihrab Uthman, iaitu dinding di antara kiblat masjid, tempat imam sekarang. Terdapat juga mihrab Sulaiman atau dikenali sebagai mihrab Hanafi, terletak di sebelah barat mimbar, mihrab Fatimah dan mihrab Syekh Al-Haram. Dalam perkembangan Masjid Nabawi, orang Islam menghiasi mihrab dengan hiasan seperti kaligrafi ayat Al-Quran yang terletak pada bahagian depan masjid. Pakej eksplorasi Salam Baitullah kita teruskan lagi dalam siaran esok. Seperti orang Islam yang lain, keinginan untuk ke Mekah sentiasa tersemat di sanubari wanita ini. Biarpun kelainan upaya, Nurimah sedar sebagai hamba Allah tiada siapa yang terkecuali daripada menunaikan tanggungjawab kepada Yang Maha Esa. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di beberapa negara, Nurimah kemudiannya berjaya memulakan perniagaan Nuri Reflexology Therapy di Medan Mara pada 1995. Selepas 3 tahun menguruskan perniagaannya, entah bagaimana, hati Nurimah mula terdetik untuk menunaikan umrah. Masa di Madinah tu, tengok Masjid Nabawi tu yang macam terpegun, dia besar kan. Dia ada waktu-waktu tertentu kan, tapi masa tu untuk perempuan masuk waktu lain, lelaki masuk waktu lain kan, kecuali waktu sembahyang je lah. Masa tu saya kebetulan pula uzur pula dalam perjalanan. Jadi saya tak dapat masuk. Setiap hari orang pergi sembahyang subuh tu, azan subuh tu, saya berdoa, ya Allah, izinkan aku masuk kan. Tapi masa lepas pukul 9, dia orang dah balik sembahyang subuh, dah apa semua, saya rasa macam saya nak pergi juga, kerana memang tak ada. Saya mandi, saya tanya ustazah masa tu, dia kata boleh cubalah. Dia kata, dia pun masuk bilik balik sembahyang, saya mandi wajib, niat semua betul-betul lah ni. Memang berhajat sangat-sangat. Sekali saya dapat lah, sampai saya dapat masuk tu, saya rasa macam alhamdulillah. Saya tak tahu yang saya kat situ, kita tak nampak kan kat mana Raudhah apa semua kan. Tiba-tiba saya dapat sembahyang dekat betul-betul kat Raudhah. Ada berbagai-bagai cerita dan pengalaman mereka yang menjadi tetamu Allah. Bagi Nurimah, walaupun beliau tidak dapat melihat dengan jelas, gerak hati dan deria-deria lain banyak membantu sepanjang mengerjakan umrah. Pas sembahyang subuh tu, kita orang nak keluar masjid, tapi saya yakin pintu tu, sebab saya bila masuk, sebab sebelum tu arwah mak saya dah ada pesan
bercerita orang sesat dalam masjid kan. Jadi bila saya masuk tu saya ingat arwah mak saya cakap tu. Jadi saya ingatkan penjuru Kaabah tu, pintu tu. Masuk dia sampai dekat tepi Kaabah tu, dia bertentangan penjuru tu. Jadi saya ingatlah. Lepas tu dia cakap, saya kata ikut sini. Dia kata, Kak Norimah tak nampak, Kak Norimah diam je lah. Ikut saya. Lepas tu ikut dia pergi sana pergi sini tanya. Dia tak boleh bahasa Inggeris. Lepas tu dia suruh saya bertanya. Bila jumpa orang, dia suruh saya tanya. Orang semua cakap dekat pintu Madinah kan. Tapi dia tak nak. Lama tu kesian kat mak dia, saya kata dah letih, duduk je dekat tepi penjuru tu, kat satu tiang tu. Dia pergi seorang-seorang. Lama-lama tu dia cakap, okeylah, kali ni kita ikut cakap Kak Norimah lah. Dia kata, kita ikut pintu ni. Keluar-keluar tu memang betul-betul nampak kita punya hotel. Tetapi jauh di sudut hatinya, sentiasa teringin untuk mengunjungi kota suci Mekah untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Masa nak balik tu rasa kenapa pendek sangat masa. Rasa sekejap sangat. Kalau boleh nak duduk situ lagi dalam seminggu dua. Sekarang rasa hati tu mengentung tu nak pergi. Dengan usia yang mencecah 60 tahun, Norimah meletakkan harapan hasrat untuk mengerjakan kewajipan rukun Islam kelima itu dalam tempoh terdekat tertunai jua hendaknya. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Bung. Jangan lupa menonton rancangan Fikra Politik 1. Bangsa Malaysia berhemat tinggi. Farah, let's go to shopping now. Farah, you want this one or not? Anak mak. You don't want? You want or not? Take one. Chocolate. One only, ya. Take one, ha. Okay. How come I cannot go in, I have to go stand now. Hello. Where can I pay the parking ticket? Excuse me. Where can I pay the parking ticket? Tempat tanya bang, di mana kaunter pembayaran tempat letak kereta? Oh, Adi jalan ke depan tu, di sebelah kanan. Terima kasih. Menyatukan kita semua. Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara yang terus setia bersama kami di TV1 dalam rancangan Salam Baitullah, dan terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang membawa rancangan kita ini. Dan insyaAllah kita dah ada pemanggil di talian insyaAllah yang akan bercakap dengan Ustaz Kazim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ustaz Kazim, ya, boleh tak saya ajukan dua soalan? Silakan. Okey, soalan pertama ya Ustaz, apa hukumnya seseorang yang mengerjakan ibadah umrah ataupun dan juga ibadah haji berkali-kali? Ya. Okey, yang kedua saya nak tanya, okey, apakah hukum jika seseorang itu yang memohon, maksud saya yang memohon untuk melakukan ibadah haji kali kedua dengan membuat rayuan
dengan tabung haji. Maksud saya di sini, bagaimana pula kan jemaah yang sepatutnya pergi tapi tidak dapat pergi kerana diberi peluang kepada jemaah yang kali kedua ni pergi. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Sheila. Jadi bila kita lihat soalan tentang orang yang mengerjakan umrah, yang mengerjakan haji berkali-kali. Yes, kita kena ingat bahawa wa'atimul hajj wal umrah ini hanya diwajibkan kepada kita sekali haji dan sekali umrah, itu yang wajib. Yang lain-lain itu adalah sunat belaka. Jadi apabila kita melihat benda itu sunat, dalam Islam dia ada satu fiqh namanya fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan. Tidaklah salah kita mengerjakan umrah berkali-kali jika kita mampu. Tetapi alangkah baiknya kalau keadaan tu dah selalu sangat pergi, apa kata penggunaan wang kita untuk mengerjakan umrah itu disalurkan kepada tempat yang lebih memerlukan, orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya, pahala tak kurang juga, sama juga. Betul. Yang keduanya, kalau nak pergi juga umrah, nak pergi juga, silakan. Tapi sebelum pergi itu, apalah salahnya kita bersedekah? Apa salahnya kita berderma juga? Di samping kita mengerjakan umrah berkali-kali, di samping itu juga ada dermanya, ada wakafnya, ada untuk bantuan orang fakir miskin dan sebagainya. Soalan yang kedua tadi, bagaimana orang yang buat rayuan untuk kali yang kedua? Yang nak pergi lagi untuk mengerjakan haji. Dia tabung haji mempunyai peraturan-peraturan tertentu dalam tempoh tertentu untuk mengerjakan haji kali kedua dan sebagainya. Tetapi kalau dia nak pergi kali kedua terpaksa buat rayuan kerana ada maslahah pada hajinya yang lepas. Mungkin dia tidak dapat menyempurnakan hajinya dengan baik, mungkin ada kematian keluarga dan sebagainya yang mengganggu proses hajinya pada tahun lepas, saya rasa itu dibenarkan. Tetapi apabila kita menggunakan kabel, kita menggunakan saluran-saluran tertentu untuk memotong trip orang untuk mengerjakan haji. Mereka ini belum pernah pergi haji, orang lain belum pernah pergi haji. Tapi kita pergi haji berkali-kali dengan kelebihan-kelebihan tertentu sehingga kita menafikan hak mereka. Saya rasa itu benda yang patut dielakkan. Ya, kita buat apa kita pergi mengerjakan haji dalam keadaan orang tak suka pada kita. Jadi ini yang kita kena nak bertolak ansur lah. Bagilah kepada orang lain pula yang sangat nak pergi. Kita takut tak tercapai hajatnya dengan sebab apa yang kita buat. Kita potong queue, kita tak mahu. Wallahualam. Bukan potong queue dalam di bank ataupun di pejabat saja. Potong queue haji pun tak boleh. Baik, kita nak baca FB iaitu Kedai Satu Kelantan. Salam Ustaz. Adakah tawaf perlu pada kekhusyukan seperti solat? Kadang-kadang ianya terganggu oleh jemaah yang tawaf secara berkumpulan dan bertalbiyah secara kuat. Dan bagaimana pula cara untuk kekal fokus dalam tawaf? Thank you. Ada sedikit perbezaan antara solat dengan tawaf. Mungkin persamaannya ialah menutup aurat. Persamaannya ialah kita berwuduk dan sebagainya. Tetapi dalam bab khusyuk, mungkin memang kita tak boleh nak khusyuk ketika mengerjakan tawaf. Khusyuk tu maknanya kita bagi konsentrate betul-betul. Tapi dalam bab ini kita nak konsentrate, rasa-rasa susah sangat kita nak konsentrate. Maklumlah orang ramai, orang kadang-kadang orang tolak kita, kadang kita ke tepi, ke tengah semua. Kadang-kadang nak mencari. Tetapi yang paling penting, yang paling asasnya adalah menjaga hati. Menjaga niat. Jangan ketika mengerjakan tawaf lari daripada niat untuk mengerjakan tawaf. Jangan niat sebab nak cari orang depan. Rasa tu macam Kak Sepiah aja tu. Dah nak kejar Pakcik Sepiah pula. Rasa depan tu Pakcik Leman. Cepat kita kejar Pakcik Leman. Maknanya kita dah lari niat. Yang ni yang kita tak nak. Tetapi dalam kita nak menjaga tu ada doa yang kita baca. Ada doa yang tertentu. Ada setengah orang dia baca doa. Saya bukan larang orang membaca doa ketika tawaf. Kadang-kadang dia gantung tu dia baca doa. Tak apa minta kita pun tak tahu. Yang kita nak ialah berdoa. Kalau dah tak boleh nak baca, tak boleh nak baca, ramai sangat. Dia nak baca juga, 20 juga. Tahu-tahu pergi ke sana, dah pergi ke sini pula. Tak tahu apa. Lebih baik saya rasa dia berdoa saja. Yang disuruh di situ ialah berdoa, bukan membaca doa. Ada perbezaan di antara berdoa dan membaca doa. Berdoa ialah apa yang kita minta. Kita tahu apa yang kita minta. Tetapi membaca doa ialah kadang-kadang kita tak tahu apa yang doa tu yang kita minta. Apa yang mak baca, mak entahlah apa buku tulis, mak baca lah. Apa maknanya mak? Entahlah, mak baca je lah. Lebih baik kita berdoa. Kerana pada itulah waktu yang mustajabnya kita berdoa, insya-Allah. Ada kaitan juga dengan soalan tadi Ustaz berkenaan dengan tawaf berkumpulan ni, mungkin dia grup, mungkin dalam 40 orang. Kita boleh lihat juga kadang-kadang dikepungnya, dia ambil orang lelaki yang gagah-gagah, dikepung. Maknanya orang lain tak boleh nak dalam grup ni. Komen Ustaz sikit. Yang itu pun saya rasa sudah macam nak perang. Macam nak pergi perang. Perang. Gini rapat-rapat begini. Kita pun nak takut.
Ya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kita pun terganggu juga. Jadi kita itu yang saya rasa seronok dengan orang Malaysia, dengan jemaah Malaysia ni. Saya rasa jarang sangat orang Malaysia macam itu. Kadang-kadang jemaah negara lain, kita bukan kutuk negara lain pula, tapi jemaahnya. Kadang-kadang dia rompohnya, kita udahlah badan kecil, dia mau badan besar depannya. Jadi akhirnya sekarang nak buat ibadat ke nak tunjuk terror? Nak buat ibadat ke adakah untuk nak cari tunjuk kami kekuatan? Kita sekarang ialah mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Bila kita kena tolak, timbul pula satu lagi perasaan. Oh, tolak-tolak pula. Kita pula tolak orang. Akhirnya tak jadi tawaf lagi dah. Dah jadi budaya tolak menolak. Budaya nak bersaing. Lebih baik kita buat dalam keadaan pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi saya nasihatkan pada jemaah-jemaah semua, kita buat dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan rendah diri. Tak payah kita nak menjurit, tak payah kita nak Allahumma kuat. Tuhan bukan pekak pun. Ya, kita baca dalam keadaan bersederhana, tak payah kita nak macam tu. Sehingga orang maki pada kita, sehingga orang marah pada kita. Bila orang dah maki kita, orang marah kita pun tempat yang mustajab. Kita takut doanya mustajab. Jadi maki tak elok. Kita nak cari ibadah, kita nak cari keberkatan. Ya, yang dapatnya makian. Masya Allah. Ini kita tak nak, kita tak mau. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah, di sini saya ingin umumkan keputusan kuis pemenang yang semalam, malam tadi. Iaitu yang pertamanya Izzatu Asma binti Abdul Aziz dari Rompin Pahang. Dan yang keduanya Siti Nur Uzaidah binti Saadun daripada Kepong, Kuala Lumpur. Dan juga yang ketiga Aminah Yusof dari Kota Tinggi, Johor. Jadi tahniah kepada para pemenang kita. Yang belum menang, insya-Allah ada rezekinya, insya-Allah. Kita ada berbelas-belas hari lagi ada insya-Allah rezeki. Bagaimana pula untuk soalan minggu ini ataupun malam ini, kita saksikan. Anda ikuti perkembangannya. Anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan untuk hari ini. Untuk menjawab soalan harian, hantarkan SMS Salam jarak H jarak pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Alhamdulillah, saudara, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat ini kita masih dalam rancangan Salam Baitullah dan terima kasih juga kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Ustaz, ni soalan terakhir. Tapi kena nyanyi Ustaz lepas ni tak? Lepas soalan terakhir mesti nyanyi. Soalannya ialah berbunyi kesimpulan pada semangat Labbaikallah itu Ustaz, silakan. Jadi semangat Labbaikallah ini seorang-seorang pun boleh kita sebut. Kalau orang lain tak nak buat, jangan kita menjujuk seorang-seorang pula, pelik pula orang tengok pula kan. Seorang-seorang boleh buat. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila kita seorang-seorang berjalan, seorang-seorang nak pergi ke umrah, nak buat haji tu, bila kita sebut macam itu, ya Allah, aku datang padamu ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah, segala nikmat, segala keamanan daripadamu ya Allah, segala kekuasaan untukmu ya Allah. Seruannya ialah pada diri kita sendiri. Kita sendiri dapat tahu, ya Allah, aku datang padamu, ya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang baik sebab kita dah menyahut seruan Allah Ta'ala. Ingat, kita nak menuju kepada Allah. Bila sebut haji ni tuan-tuan, kita nak menuju kepada kekasih kita Allah Ta'ala. Cubalah kita letakkan Allah ni dalam hati kita. Dalam hati kita nombor satu. Jangan letakkan manusia boyfriend-girlfriend. Tukarlah lagu-lagu yang membawa kepada gepren-gepren, tukar kepada Allah Ta'ala. Timbulkan bahawa ini Allah sayang pada kita. Kepadamu kekasih, aku serahkan jiwa dan raga, jua segalanya. Serah diri, naik kapal terbang, sampai di sana, sampai buat haji, sampai wukuf, sampai balik ke tanah air, sampai balik, sampai ke mati kita. Labbaik Allahumma labbaik. Aku dah menyahut seruanmu ya Allah. Mudah-mudahan itulah yang tersemak dalam diri dan sanubari kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada sahabat kita, rakan kita, panelis kita Ustaz Kazim Alias yang alhamdulillah berjaya mengupas dengan baik talbiyah
pada malam ini, maksud talbiyah. Mudah-mudahan kita yang belum dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dengan berkat pertemuan kita pada malam ini, satu hari nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada malam besok jam 9 malam terus bersama dengan kami di TV1. Sekadar itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah Pindaan dan Pemerluasan 2013 menjaga kepentingan hak asasi manusia. Semasa menggulungkan perbahasan rang undang-undang berkenaan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu kerajaan cuba menidakkan hak asasi individu yang ditahan dan ditangkap tidak timbul. Apa hak asasi manusia orang yang dizalimi, orang yang dibunuh, orang yang dirogol? Di manakah pembelaan hak asasi mereka itu? Siapa di kalangan di sana yang membela nasib orang-orang ni? Bila polis dibunuh, antara lain, rang undang-undang itu adalah sebagai usaha untuk memperkasakan Akta Pencegahan Jenayah 1959 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan semasa. Ia juga membenarkan penahanan tanpa pertuduhan jenayah atau tanpa perbicaraan sebagaimana yang pernah diperuntukkan dalam Ordinan Darurat Ketenteraman Awam dan Pencegahan Jenayah 1969 dan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960. Malaysia memenangi kerusi Ahli Majlis Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk penggal 2013-2016 bermula 1 Oktober tahun ini. Kejayaan itu diumumkan dalam satu majlis pengundian Ahli Majlis ICAO di Montreal, Kanada semalam yang turut dihadiri 191 negara seluruh dunia. Badan Khusus di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang berpengkalan di negara berkenaan mempunyai 7 pejabat serantau di seluruh dunia. Ia bertanggungjawab menetapkan piawaian dan perundangan berkaitan keselamatan udara, keberkesanan dan pelindungan alam sekitar dalam sektor penerbangan komersial. Menurut pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein,
Usaha merebut kerusi itu dilihat persaingan sengit melibatkan 13 buah kerusi dipertandingkan. Pendekatan kombinasi baru dan melobi secara bersepadu bersama dengan beberapa kementerian termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar dan Kementerian Kewangan antara faktor kejayaan tersebut. Mereka nak lihat satu ahli anggota majlis ni merupakan negara yang boleh menyumbang